Pada hari kejadian, jiran suspek telah terdengar bunyi bising di rumah suspek. Jiran pun keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang berlaku. Daripada tepi pagar di antara rumahnya dan rumah suspek, jiran dapat melihat suspek dan isterinya di pintu bilik pertama dengan lantai yang penuh berlumuran darah. Suspek dilihat sedang menekan bahu isterinya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang pisau. Menurut jiran, suspek mencucuk kepala isterinya dengan pisau. Jiran terus menjerit dan berteriak, "Awak sudah bodohkah? Ini isteri kamu. Apa yang terjadi sebenarnya?" Sekitar jam 6.30 petang pada hari kejadian, seorang pengusaha bas sekolah merangkap jiran suspek yang bernama Muhammad Aris berada di padang permainan sedang membaiki bas yang dipandunya. Padang permainan tersebut terletak di hujung rumah Aris. Jarak di antara rumah Aris dan padang permainan tersebut adalah sekitar 20 meter. Rumah Aris adalah sebuah rumah teres satu tingkat dan terletak di kedudukan corner lot. Kedudukan rumah Aris adalah bertentangan dengan rumah suspek. Aris telah tinggal di taman perumahan tersebut selama kira-kira 3 tahun dan Aris kenal dengan jiran-jirannya. Menurut Aris, suspek tinggal bersama-sama dengan isteri iaitu mangsa dan 2 orang anaknya yang dalam lingkungan usia 3 hingga 5 tahun. Aris pernah bercakap dengan suspek dan juga pernah melihat isteri suspek bersiar-siar di luar rumah mereka. Ketika Aris sedang membaiki bas yang dipandunya di taman permainan tersebut, beliau terdengar suara riuh rendah di rumah suspek. Kemudian, Aris dapat melihat suspek membawa 2 bilah pisau dan mangsa memegang sebilah pisau mengelilingi kereta yang terletak di pos rumah mereka. Aris melihat suspek membaling pisau ke arah mangsa dan mangsa dapat menepis pisau tersebut dengan papan. Pisau tersebut adalah pisau pemotong daging. Mangsa masuk semula ke dalam rumah diikuti oleh suspek. Melihat akan kejadian itu, Aris telah menghubungi balai polis terdekat dan melaporkan tentang kejadian itu. Selepas itu, Aris menyambung kerja membaiki basnya. Sekitar jam 7.20 malam pada hari kejadian, Yap Eng An baru pulang dari kerja. Yap juga merupakan jiran kepada suspek dan tinggal bersebelahan dengan rumah suspek. Yap tinggal bersama-sama dengan rakan sekerjanya iaitu Ah Koh dan Steven. Semasa Yap tiba di rumahnya, Yap terdengar bunyi bising seperti suami isteri sedang bergaduh dari rumah suspek. Yap tidak mempedulikan bunyi bising tersebut dan beliau terus masuk ke dalam rumahnya untuk menonton televisyen. Semasa Yap sedang menonton televisyen, beliau terdengar bunyi pecahan kaca dan juga bunyi wanita menangis dari rumah suspek. Yap terus keluar dari rumahnya dan berdiri di tepi pagar di antara rumahnya dan rumah suspek. Melalui pintu utama rumah suspek yang terbuka, Yap dapat melihat suspek dan mangsa di pintu bilik pertama. Yap dapat melihat pintu bilik pertama itu berlumuran dengan darah. Yap juga dapat melihat suspek sedang menekan bahu mangsa dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang pisau. Pada masa itu, suspek berada dalam keadaan berdiri dan mangsa pula berada dalam keadaan duduk di atas lantai. Menurut Yap, suspek mencucuk kepala mangsa dengan pisau. Semasa melihat suspek mencucuk kepala mangsa dengan pisau, Yap pun menjerit dan berkata, "Awak sudah bodohkah? Itu isteri kamu." Suspek kemudian marah kepada Yap dan berkata, "Ini bukan urusan kamu, awak boleh belah." Pada masa itu, salah seorang rakan Yap berada di sebelahnya. Pada mulanya, mereka bercadang untuk masuk ke dalam rumah suspek untuk memukulnya. Akan tetapi, rakan Yap kemudiannya berkata, "Kita tidak harus campur tangan, baik kita telefon polis." Yap kemudiannya masuk semula ke dalam rumahnya dan terus menghubungi polis. Setelah menghubungi polis, Yap keluar semula ke tepi pagar rumah. Pada masa itu, kedua-dua anak suspek berdiri di hadapan pintu utama rumah suspek. Yap kemudiannya memanggil kedua-dua anak suspek itu supaya datang ke tepi pagar yang memisahkan rumah Yap dan rumah suspek. Yap dan rakannya kemudian mengangkat kedua-dua anak tersebut melepasi pagar rumah dan membawa mereka masuk ke dalam rumah Yap. Panggilan telefon dari Yap telah diterima kira-kira jam 7.40 malam oleh Inspektor Saidon yang sedang bertugas di bilik gerakan Ibu Pejabat Polis daerah Kajang. Inspektor Saidon kemudiannya menghubungi pasukan peronda cegah jenayah yang berhampiran dengan tempat kejadian. Panggilan Inspektor Saidon diterima oleh Korporal Zulkifli.
Inspektor Saidon mengarahkan Korporal Zulkifli supaya pergi ke tempat kejadian dan membuat laporan kepadanya. Korporal Zulkifli yang sedang bertugas bersama Lance Korporal Abdul Rahman telah bergegas ke tempat kejadian. Apabila tiba di tempat kejadian dan menghampiri pintu utama masuk ke rumah suspek, Korporal Zulkifli dapat melihat percikan darah di dalam rumah. Korporal Zulkifli tidak terus masuk ke dalam rumah suspek. Korporal Zulkifli telah melaporkan dahulu kepada Inspektor Saidon apa yang dilihatnya. Selepas itu, Korporal Zulkifli dan Lance Korporal Abdul Rahman membuat kawalan di hadapan pintu pagar masuk ke rumah suspek supaya orang awam tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Inspektor Saidon seterusnya melaporkan maklumat yang diterimanya dari Korporal Zulkifli kepada Ketua Inspektor Jamaluddin. Setelah dimaklumkan akan maklumat tersebut, Ketua Inspektor Jamaluddin telah bergegas ke tempat kejadian. Ketua Inspektor Jamaluddin tiba di tempat kejadian kira-kira jam 8.28 malam. Dalam bilik hadapan rumah suspek, Ketua Inspektor Jamaluddin dapat melihat suspek dalam keadaan bersila di atas lantai dan kedua-dua tangan suspek lurus di atas lantai. Di hadapan suspek pula terdapat mayat mangsa dalam keadaan terbaring terlentang. Terdapat banyak kesan kecederaan pada tubuh mangsa. Dalam bilik tersebut, Ketua Inspektor Jamaluddin melihat ada sebilah pisau terletak atas keping tilam span yang nipis. Petugas ambulans yang tiba di tempat kejadian telah mengesahkan bahawa mangsa telah meninggal dunia. Suspek kemudiannya telah ditangkap dan Ketua Inspektor Jamaluddin telah memaklumkan tentang apa yang didapatinya di tempat kejadian kepada ASP Ramlan selaku pegawai penyiasat kes ini. ASP Ramlan kemudian memberi arahan kepada Ketua Inspektor Jamaluddin supaya mengawal tempat kejadian. ASP Ramlan juga memberi arahan supaya tidak membenarkan sesiapa pun masuk dan menyentuh atau mengubah apa-apa barang di tempat kejadian. ASP Ramlan tiba di tempat kejadian kira-kira jam 9 malam dan menjalankan siasatannya. ASP Ramlan telah menjumpai sebilah pisau di atas tilam dalam sebuah bilik di mana mangsa dalam keadaan terbaring. ASP Ramlan juga menjumpai sebilah pisau pemotong daging yang terlekat di celah cermin jenis nako di sebelah pintu masuk hadapan rumah. Suspek yang bernama Sam Yat Loy telah dituduh membunuh isterinya yang bernama Ki Ah Chai di dalam sebuah rumah di lorong CP2/12 Taman Ceras Perdana dalam daerah Hulu Langat dalam negeri Selangor kira-kira jam 6.30 petang pada 16 Februari 2002. Yat Loy didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Mahkamah memanggil pakar forensik patologi iaitu Dr. Nurliza Abdullah untuk memberikan keterangan. Menurut Dr. Nurliza, beliau menjalankan bedah siasat ke atas mayat mangsa pada 17 Februari 2002 pada jam 10.40 pagi. Dr. Nurliza mengatakan bahawa mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Kajang pada 16 Februari 2002 pada jam 11.55 malam. Dalam pemeriksaannya, Dr. Nurliza mendapati terdapat 14 kesan luka hiris di kepala dan leher mangsa. Dalam pemeriksaan dalamannya, Dr. Nurliza mendapati kulit kepala sebelah kiri menunjukkan kesan-kesan lebam yang berpadanan dengan kesan luka hiris pada kepala. Otot kepala iaitu otot tempora parietal juga menunjukkan kesan-kesan lebam, kesan-kesan tetak dan juga serpihan tulang dalam lingkungan ukuran 5.5 kali 1.5 cm. Pada bahagian kiri belakang tulang tengkorak juga terdapat kesan tetak dan juga serpihan tulang dalam lingkungan ukuran 7.0 kali 0.5 cm. Pada bahagian atas tulang tengkorak terdapat satu lagi kesan tetak serta serpihan tulang sepanjang 4.5 cm. Terdapat juga pendarahan pada selaput otak mangsa. Dalam pemeriksaan dalaman, Dr. Nurliza turut mendapati pada bahagian toraks kedua-dua belah paru-paru telah separuh kempis. Kecederaan sebegini disebabkan pendarahan yang banyak dan ini menyebabkan paru-paru menjadi separuh kempis. Menurut Dr. Nurliza, serpihan tulang adalah akibat dari tetakan yang kuat pada tulang tengkorak.
Dr. Nurliza juga mendapati 15 kecederaan di anggota tangan mangsa dan 10 dari kecederaan tersebut adalah luka hiris. Menurut Dr. Nurliza, punca kematian mangsa adalah pendarahan yang banyak disebabkan oleh luka-luka hiris berganda pada bahagian kepala. Di akhir kes pendakwaan, pihak pembelaan mengakui bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Hakim Mahkamah Tinggi mendapati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh bagi kesalahan membunuh seperti dalam pertuduhan. Mahkamah Tinggi seterusnya memerintahkan tertuduh untuk membela diri. Dalam pembelaannya, tertuduh memberikan keterangan secara bersumpah. Dalam keterangannya, tertuduh menyatakan bahawa yang dia tidak tahu kenapa dia berada di mahkamah. Tertuduh tidak dapat mengingati akan kejadian pada hari itu. Menurut tertuduh, dia juga tidak ingat yang dia ada anak dan isteri. Tertuduh merasakan yang dia ada 2 orang anak, tetapi tertuduh tidak ingat akan isterinya. Dalam keterangannya ketika disoal balas, tertuduh menyatakan bahawa yang dia tidak ingat ada menetap isterinya pada 16 Februari 2002. Apabila diajukan soalan kepada tertuduh bahawa adakah masa dia menetap isterinya itu, dia ada niat untuk membunuh isterinya, tertuduh hanya menjawab yang dia tidak ingat. Seterusnya soalan bahawa adakah dia ada niat mencederakan isterinya, tertuduh turut menyatakan yang dia tidak ingat. Apabila diajukan soalan bahawa adakah dia tidak hilang akal masa menetap isterinya, tertuduh menyatakan tak dapat jawab, saya langsung tak ingat. Di akhir kes perbicaraan, Hakim Mahkamah Tinggi mendapati bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah. Ini bermaksud tertuduh didapati bersalah dan Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap tertuduh. Kes tidak hanya terhenti di sini. Tertuduh kemudiannya memfailkan rayuan ke peringkat seterusnya, iaitu Mahkamah Rayuan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah tertuduh benar-benar tidak sedar ketika menetap kepala isterinya? Persoalannya adalah sama ada perbuatan tertuduh itu telah dilakukan dengan niat yang ditetapkan di bawah Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Dalam keterangan Dr. Nurliza telah menyatakan pandangannya bahawa seseorang yang mengalami kesan luka hiris yang berganda yang mengakibatkan pendarahan yang banyak, pada kebiasaannya peluang untuk hidup adalah minima. Ini bermaksud peluang untuk mangsa hidup adalah sedikit. Menurut Dr. Nurliza, kecederaan mangsa boleh dalam keadaan biasa kemungkinannya menyebabkan kematian. Bagi panel Hakim Mahkamah Rayuan, keterangan Dr. Nurliza adalah mencukupi untuk membuktikan bahawa kecederaan-kecederaan yang dialami oleh mangsa adalah mencukupi pada lazimnya untuk menyebabkan kematian. Persoalannya adalah sama ada tertuduh berniat untuk menyebabkan kecederaan-kecederaan maut tersebut, dalam erti kata kecederaan-kecederaan tersebut adalah tidak accidental atau tidak diniatkan, atau kecederaan lain sebenarnya telah diniatkan. Setelah menimbang keseluruhan keterangan dalam kes ini, terutama keterangan tentang banyaknya bilangan kecederaan yang dilakukan ke atas mangsa, bahagian tubuh mangsa di mana kecederaan-kecederaan tersebut dilakukan, parahnya kecederaan-kecederaan tersebut, senjata yang digunakan, serta reaksi tertuduh dalam keadaan marah dengan berkata, "Ini bukan urusan kamu, awak boleh belah." Apabila ditegur oleh Yap, iaitu jiran tertuduh yang melihat tertuduh mencucuk kepala mangsa dengan pisau, tiada keraguan di fikiran panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan bahawa kecederaan-kecederaan yang dilakukan oleh tertuduh ke atas isterinya itu memang diniatkan oleh tertuduh. Selanjutnya, dalam pengamatan Mahkamah Rayuan, tidak terdapat keterangan yang mencukupi untuk membuktikan pengecualian-pengecualian 1, 2 dan 4 Kanun Keseksaan terpakai. Mengenai pengecualian 1, tiada keterangan untuk menunjukkan bahawa mangsa telah melakukan sesuatu yang merupakan bangkitan marah, apatah lagi bangkitan marah yang besar dan mengejut. Mengenai pengecualian 2, tiada terdapat keterangan untuk menunjukkan bahawa telah berlaku serangan yang boleh semunasabahnya menyebabkan kebimbangan kepada tertuduh bahawa kematian atau kecederaan parah akan berlaku, yang membolehkan tertuduh menggunakan hak pertahanan persendirian sehingga menyebabkan kematian mangsa.
Dari keseluruhan keterangan yang ada di hadapan mahkamah, terutama keterangan Yap dan keterangan Dr. Nurliza tentang luka-luka pertahanan yang dialami oleh mangsa, kesimpulan yang mesti dibuat adalah tertuduh yang telah menyerang mangsa. Mengenai pengecualian 4, tiada keterangan tentang pergaduhan mengejut yang berlaku di antara tertuduh dan mangsa. Keterangan menunjukkan bahawa tertuduh telah membaling pisau pemotong daging ke arah mangsa dan kemudiannya mencocok kepala mangsa dengan pisau. Kalaupun ada pergaduhan mengejut, keterangan menunjukkan bahawa betapa banyak dan parahnya kecederaan yang telah dialami oleh mangsa jika dibandingkan dengan tertuduh yang hanya mengalami luka kecil di jari kirinya. Tiada keterangan menunjukkan bahawa mangsa telah menggunakan sebarang senjata terhadap tertuduh. Dari keseluruhan keterangan tersebut, hanya satu kesimpulan sahaja yang mesti dibuat, iaitu tertuduh telah menggunakan senjata tajam bertubi-tubi ke atas mangsa sehingga menyebabkan kecederaan parah di tubuh mangsa yang membawa maut. Ini bermaksud jika diandaikan ada pergaduhan sekalipun, adalah jelas bahawa tertuduh telah mengambil kesempatan yang berlebihan atau bertindak dengan kejam atau dalam cara yang luar biasa. Jadinya, pengecualian 4 adalah tidak terpakai. Dalam penghakiman Mahkamah Rayuan, panel Hakim Mahkamah Rayuan mendapati bahawa Hakim Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan yang betul apabila beliau memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh bagi kesalahan membunuh. Peguam bela tertuduh kemudiannya berhujah bahawa Mahkamah Tinggi telah membuat kesilapan apabila memutuskan tertuduh dalam keadaan siuman pada hari kejadian. Ini bertentangan dengan keterangan Dr. Chia Yi Chuan, iaitu pakar psikiatri Hospital Bahagia, yang menyatakan bahawa tidak dapat mencapai sebarang kesimpulan dalam apa jua cara. Ini adalah teras hujahan peguam bela tertuduh untuk menyatakan bahawa pada hari kejadian, tertuduh adalah tidak siuman. Pada hemat Mahkamah Rayuan, keterangan dari Dr. Chia ini hendaklah dinilai secara keseluruhannya. Dr. Chia telah memeriksa tertuduh pada 28 Februari 2002 dan 9 kali selepas itu pada tarikh-tarikh yang telah dinyatakannya. Melalui CT scan yang dijalankan untuk otak, Dr. Chia mendapati tertuduh adalah normal. Penilaian psikiatri dan ujian ingatan yang dibuat juga menunjukkan keputusan yang normal. Penemuan kognitif juga adalah normal. Menurut Dr. Chia, pemeriksaannya ke atas tertuduh sebanyak 10 kali adalah memadai serta dibantu oleh maklumat-maklumat dari dokumen-dokumen seperti pertuduhan, keterangan kes iaitu daripada pihak pendakwaan, percakapan beramaran pesakit, laporan bedah siasat dan laporan ke jururawatan. Seterusnya, Dr. Chia menyatakan, berdasarkan keterangan yang ada, saya tidak dapat simpulkan bahawa pada 16 Februari 2002 itu pesakit adalah tidak siuman. Ini bermaksud berdasarkan kepada keterangan yang ada, Dr. Chia tidak dapat menyatakan bahawa pada 16 Februari 2002 tertuduh dalam keadaan tidak siuman. Apa yang jelas ialah Dr. Chia tidak menyatakan bahawa beliau tidak dapat mencapai sebarang kesimpulan dalam apa jua cara seperti yang didakwa oleh peguam bela dalam hujahannya. Sebaliknya, dalam keterangan Dr. Chia, beliau tidak dapat memutuskan bahawa pada 16 Februari 2002 tertuduh adalah tidak siuman. Ini adalah selaras dengan dan disokong oleh keterangan Dr. Chia dalam pemeriksaan balas yang menyatakan daripada pemeriksaan tidak didapati pesakit ada apa-apa penyakit mental masa kejadian. Selain itu, keterangan mengenai kelakuan tertuduh sejurus sebelum dan atau pada masa kejadian menunjukkan keadaan mental tertuduh. Ini jelas dari keterangan Yap, iaitu semasa beliau melihat tertuduh mencucuk kepala mangsa dengan pisau, Yap menjerit dan berkata, "Awak sudah bodohkah? Ini isteri kamu." Dan reaksi tertuduh pula adalah marah kepada Yap dan berkata, "Ini bukan urusan kamu, awak boleh belah." Pada hemat Mahkamah Rayuan, kelakuan tertuduh itu menunjukkan bahawa yang tertuduh sedar apa yang berlaku di sekelilingnya dan apa yang sedang dilakukannya. Dalam penghakiman Mahkamah Rayuan, pihak pembelaan telah gagal untuk mengemukakan keterangan pada imbangan kebarangkalian bahawa pada 16 Februari 2002 tertuduh adalah tidak siuman seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Oleh itu,
Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menyatakan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi telah tidak membuat kesilapan apabila beliau menolak pembelaan tertuduh dan seterusnya memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kesalahan membunuh yang dilakukan oleh tertuduh terhadap isterinya seperti dalam pertuduhan adalah melampaui keraguan yang munasabah. Di akhir pembicaraan rayuan, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan tertuduh. Ini bermaksud tertuduh kekal bersalah dan kekal dihukum gantung sampai mati. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Sam Yat Loy lawan pendakwa raya 2013 4 MLJ 762 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah W0511 tahun 2009.